Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Macam episod-episod sebelum ni, kita akan bawakan tetamu, kemudian kita akan bersembang, kita nak bercerita tentang peranan ICU JPM. Kalau sebelum ni tetamu saya semua perempuan, ada kot lelaki. Agak-agak minggu ni, lelaki ke perempuan? Kalau anda sedang melihat sekarang ni, sedang menontonkan kita secara langsung di platform medsos rasmi ICU JPM, selamat datang ke podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Kali ini kita nak sembang-sembang, dan untuk hari ini kita bawakan Puan Mariza dari bahagian pemantauan pembangunan. Tak salah saya, betul Puan? Betul. Selamat datang Puan ke podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Terima kasih atas jemputan juga kepada saya. Alah, comel Puan. Okey Puan, kita pagi ni, saya tengok Puan pakai macam ni, cantik kan. Tiba-tiba tengok bulat bunga belakang tu, memang macam mana pakat dengan bunga tu, bawa dari rumah ke macam mana? Dia mood raya orang kata. Itulah. Masih ya? Masih. Jauh pergi dia tu. Okey Puan, untuk kita sebenarnya podcast ni santai-santai je lah nak cerita. Sebenarnya bila kita nak bercerita sesuatu yang apa yang rakyat dapat, benefit sebalik rakyat dapat tu, kita cuba sampaikan dengan nada yang mudah difahami. Kita gunakan bahasa-bahasa yang lebih dekat dengan rakyat. Macam tu pun saya nak kan. Kita lebih pada rakyat centric, betul tak? Okey, topik kita pagi ni kita nak cerita pasal low hanging fruit, Cakna Madani. Sebelum saya jumpa dengan Puan, saya adalah buat study sikit lah kan. Yeah. Yang ni saya nampak lebih pada bersifat apa yang kita nak cerita hari ni, pasal pembangunan dan juga mungkin ada sikit program. Mungkin Puan nak cerita? Okey. Baik, sebenarnya pada tahun ni kita sebenarnya dikenali sebagai tahun pelaksanaan lah 2026 ni, dan KSN sendiri pun menekankan bahawa tahun ni adalah tema dia mempercepat pelaksanaan, memperhebat reformasi. Jadi untuk yang dikatakan low hanging fruits dan Cakna Madani ni pula, dia adalah susulan daripada saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya projek-projek kecil disegerakan. Kita tahun ni adalah tahun pertama rancangan Malaysia Rolling Plan pertama rancangan Malaysia ke-13. Jadi kita ada lebih kurang 8,000 lebih projek dengan nilai sebanyak 83 bilion. Tapi PM kata mana projek yang boleh disiapkan segera, yang rakyat boleh dapat manfaat segera, kita fokus. Jadi itu yang dipanggil sebagai low hanging fruit dan juga Cakna Madani. Okey, maksudnya kalau low hanging fruit tu yang senang nak dilaksanakan, siap cepat, rakyat pun dapat, kita kata macam ni lah, dapat makan hasil dia tu. Itu yang kita nak. Low hanging fruit tu secara metafora je lah. Betul. Kalau pohon tu rendah, petik dan boleh makan. Okey, kalau bila saya faham dengan apa yang Puan cakap tu, makna Cakna tu sendiri adalah ambil tahu, ambil peduli. Mungkin bila kita cerita pasal, saya tertarik bila Puan cakap pasal pembangunan kecil tapi memberi impak pada rakyat. Macam mana? Kalau sebelum ni kita fokus pada pembangunan yang besar-besar juga, macam mana? Okey, sebenarnya di bawah rancangan Malaysia setiap rancangan Malaysia pun kita akan cerita projek-projek yang mega, yang besar. Tetapi di bawah tu ada juga projek-projek yang memang sedia ada setiap tahun pun, mungkin secara tahunan, kepada yang memberi manfaat kepada rakyat. Jadi semasa di Pontian pada 16 Februari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata rakyat memang orang senang dengar tentang projek-projek mega, projek-projek raksasa ni. Tetapi rakyat ni, dia sebenarnya yang dia suka adalah yang dekat dengan dia. Maksud dia, longkang dekat rumah dia kalau tersumbat dibaiki, kalau jalan tu berlopak pun dibaiki. Itu yang rakyat nak sebenarnya. Jadi PM kata, janganlah nampak yang besar saja, tetapi fokus yang kecil-kecil ni supaya rakyat akan dapat menikmati dengan segera. So jelas lah lagi bila kita dah cerita pasal low hanging fruit dengan Cakna Madani itu. Puan, kalau di kampung kita ni sebenarnya bila kita cerita pasal rakyat, mungkinlah kot macam kita yang berada di kawasan tempat kerja ni, kita ni boleh kategori bandar. Bila kita cerita pasal low hanging fruit, memang naratifnya macam tu. Bila kita cerita pasal apa yang rakyat dapat, automatically
kita sebagai pekerja lah, ni saya letak pada perspektif kita sebagai pakai pelaksana di ICU JPM ni, kita nampak macam rakyat tu hanya terletak di luar bandar. Adakah benda ni bersifat gula-gula ke macam mana? Okey. Baik. Dia sebenarnya low hanging fruit ni namanya pokok di bandar pun ada, pokok di kampung pun ada. Okay. Jadi so kalau kebanyakan kalau di bandar ni lebih kepada penyelenggaraan lah. Dan juga projek jalan lah, baiki jalan ke apa kan. Tapi tumpuan memanglah harus kepada lebih banyak kepada luar bandar lah. Sebab luar bandar tu yang kadang ada masalah bekalan air lagi. Disebabkan itu ada juga di bawah projek Cakna Madani ni adalah sumber air. Maksud dia. Dan kalau kata pengangkutan ada di bandar dan juga ada di luar bandar. So cuma pengangkutan ni kos dia besar sikit. Jadi itu yang kita kata dia tidaklah kita kata fokus utama kepada Cakna Madani ni, sebab kita tumpu kepada lebih kepada dari segi pendidikan, kesihatan, itu lebih banyak lah. Dan juga infra luar bandar macam tu. Okey, bila puan cakap pasal yang fokus puan kepada kesihatan dan juga pendidikan, benda ni fokus pada program ataupun pembangunan secara fizikal? Dia ada dua-dua. Perolehan pun ada. Perolehan kelengkapan. Itu banyak di bawah Kementerian Kesihatan. Tapi macam nak baiki sekolah daif, klinik daif, itu ada di bawah Cakna Madani ni. Dia secara, kalau kita nak fahamkan audiens kita nak fahamkan kita punya pendengar, maksud pembangunan tu sendiri bukanlah kita lihat secara fizikal sahaja. Bila puan cakap pasal apa tadi, kita ada apa? Dana lagi. Geran. Puan ada sebut pasal kelengkapan. perolehan. Maknanya untuk RP1, RMK13, kita kaitkan pula dengan low hanging fruit dan juga Cakna Madani ni, pembangunan secara menyeluruh. Dalaman, maksud dia modal insan dan juga kemudahan secara fizikal. Dia punya hardware, software dia. Sama. Benda ni besar juga. So maksud dia macam kita ada dana untuk usahawan. Macam itulah. Yang itu yang dari segi dana. Kemudian ada juga dana untuk modal insan. Di bawah Kementerian Komunikasi ada. Untuk golongan karyawan pun ada. Okey, siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat, dia ditentukan oleh kementerian tersebut. Yang penerima manfaat dia ni memang merentasi pelbagai kategori lah. Maksud dia bila cerita pasal low hanging fruit ni, semua agensi? Semua agensi? Betul, semua kementerian sebenarnya. Semua agensi, semua kementerian? Ya. Apa peranan ICU JPM? Okey. ICU JPM kalau tak ada pun Cakna Madani ke low hanging fruit ni pun, kita memang sentiasa memantau lah. Kita memang agensi pemantau bagi pelaksanaan program pembangunan negara lah. Okey, jadi bila dah ada kita kata inisiatif ataupun gerakan low hanging fruit dan Cakna Madani ni, kita ditugaskan untuk memantau dan melaporkan. Dia akan ada pelaporan lah oleh ICU JPM. Jadi kita kan ada juga ICU di negeri-negeri. Jadi ICU di negeri-negeri pun akan main peranan membantu untuk memastikan projek-projek Cakna Madani ni akan dapat disiapkan. Kita ada pelaporan bulanan melalui mesyuarat utama di negeri juga. Okey. Lepas ni puan, bila puan dah cerita macam ni, sebenarnya banyak lagi saya nak korek sebenarnya. Saya nak tanya pasal tempoh. Saya nak tanya pasal kenapa sekarang. Okey. Kita nak cuba bawa perbincangan tu ke arah situ sebenarnya. Sebab tajuk kita hari ni memang menarik. Sebab saya rasa yang ni rakyat perlu dengar. Tapi macam biasalah, kita akan sembang-sembang. Tadi puan harap puan bersedialah dengan soalan-soalan saya. Puan okey ke? InsyaAllah. Puan okey ke? Alhamdulillah. Okey puan, kita nak rehat seketika. Ni dia orang ada sediakan kopi dengan mak yang ada tulis ni, sentuhan rakyat, cerita di sebalik tabir. Mungkin lepas ni kita keluarkan merchandise ni, tak pasti penerbit macam mana. Jadi kita rehat seketika. Kita akan bersama lagi dalam perbincangan ni, sentuhan rakyat, cerita di sebalik tabir. Kita jumpa lagi lepas ni.
Alright, jumpa lagi dalam podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Kalau sebelum ni tadi kita dah cerita pasal low hanging fruit Cak Nah Madani. Saya rasa secara kasarnya kita dah bercerita sedikit lah tentang apa yang perlu difahami, apa yang rakyat dapat. Saya rasa benda ni kita boleh kupas lagi dan kupas lagi. Kita masih lagi bersama dengan Puan Mariza dari bahagian pemantauan pembangunan. Pada saya orang yang paling layak lah untuk bercakap pasal low hanging fruit dan juga Cak Nah Madani ni. Tadi kita dah cerita pasal RP1 RMK 13, Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia ke-13. Puan ada cerita pasal mempercepatkan program dan juga projek bangunan supaya rakyat ni dapat faedahnya tu dengan cara pantas. Macam mana kerajaan Okey. jalankan benda tu? Baik, jadi bila dah ada, kita kata tahun ini tahun pelaksanaan, maka Kementerian Kewangan dia telah mengambil inisiatif dengan kita kata memberi sedikit kemudahan dari segi perolehan lah, yang mana dia ada pinda dari segi had nilai lah. Jadi untuk sebut harga tu 3 juta dan ke bawah boleh dilaksanakan secara sebut harga, manakala untuk kalau yang lain-lain tu kita kata boleh ikut selaras dengan perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan tu lah, PK 2.21. Maksud Puan, sebelum ni saya faham lah bila cerita pasal proses perolehan tu. Bila adakah sebab yang sebelum ini dikuatiri ataupun difikirkan pembangunan tu lambat disebabkan kerenyahan proses perolehan tu, kemudian kerajaan jumpa satu mekanisme di mana mungkin ada satu jalan pintas ataupun jalan yang lebih mudah supaya proses perolehan tu tadi dipercepatkan supaya pembangunan ni tadi lebih. Dia cuma bukanlah kata kita percepatkan, tapi dia luaskan. Diperluaskan. Kalau dulu mungkin nilai dia kurang, tapi sekarang telah ditingkatkan sehingga 3 juta. Okey, bukan bermakna proses tu dipermudahkan. Kalau sebelum ni kena ke sini. Maksud dia lebih banyak projek boleh dibuat secara sebut harga. Jadi lebih cepatlah, sebab sebut harga ni dia sekejap je proses dia. Berbanding kalau dulu katalah 1 juta tu kena buat tender. Tender ni proses dia lambat. Disebabkan betul. Kementerian, semua kementerian kita minta supaya guna kemudahan yang diberikan ini, gunakan kaedah perolehan yang telah pun dibenarkan oleh MOF ni untuk percepatkan. So bila perolehan cepat, boleh masuk tapak cepat, kemudian pelaksanaan pun insyaAllah kita kata boleh dengan cepatnya lah. Okey Puan, saya selaku host lah untuk podcast ni, sudah pastilah saya berada di side rakyat. Okey, bila kita cerita pasal pembangunan kecil berimpak tinggi, maksudnya rakyat dapat apa boleh Puan bagi contoh tak supaya kami semua ni nampak apa bendanya? Adakah sekadar penutup longkang pun itu pun dia ambil kira ke macam mana? Yalah, sebab projek kecil-kecil kan. Projek kecil ni kadang orang tak nampak, tapi sebenarnya dia ada di sekeliling kita setiap hari. Jadi contoh-contoh tu macam saudara Razlan duduk quarters ke tidak kat sini? Saya duduk rumah sendiri. Okey. Kalau kata quarters pun ada termasuk, iaitu pembaikan quarters. So sekarang kita tengok quarters macam usang ke apa kan. Itu satu. Yang kedua mungkin klinik tu sendiri yang ada kerosakan. Jadi itu diambil kira, dibaik pulih ataupun dinaik taraf. Termasuk dengan penyediaan doktor-doktor ke nurse apa tu, itu ambil kira juga? Yang itu dia dah jadi selepas itu. Selepas itulah. Sebab yang itu dia melibatkan proses apa kita kata pengisian. Proses pengisian. So untuk Cak Nah Madani kita nak pastikan supaya projek ataupun program tu dilaksanakan pada tahun ni dapat disiapkan. Tapi mesti kena ada perancangan jugalah untuk selepas tu pengisian. Kalau kata dia memerlukan pengisian perjawatan ke apa, itu pun mesti perlu diambil kira lah. Okey Puan, bila cerita pasal cepat, saya nak tahu tempoh masa tu. Mungkin kita boleh buat satu perbandingan. Bila kita nak bagi tahu pada rakyat dan keseluruhan umumnya, kita kata tak, projek sekarang lebih cepat. Berapa cepat? Yang dulu tu berapa lambat? Ada tak satu tempoh masa yang kita boleh bagi tahu? Dia sebenarnya kalau mengikut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, projek-projek yang Cak Nah Madani ni hendaklah disiapkan pada tahun ni jugalah. Kalau kata pun kelulusan tu baru, tapi mesti, that's why dia kita kata tadi
berdasarkan proses perolehan tu, katalah proses perolehan tu sebulan ke 3 bulan. So lepas tu boleh terus laksana dan siap. Itu yang projek yang kecil-kecil. Kita tak boleh lah ambil projek yang akan berlangkau tahun. Okey. Jadi cepat dia tu bergantung kepada secepat mana kementerian pemilik tu melaksanakan projek tu. Tapi tempoh yang ada sehingga akhir 2026 lah. Dan tugas ICU adalah untuk melaporkan. Kita akan laporkan kepada satu jawatankuasa ni dari segi kita kata status pelaksanaan tu. Berapa projek yang dah mula, berapa projek yang belum lagi mula, kenapa tak mula. Itu fungsi ICU. Dan kalau kata tak mula tu memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak, kita akan temukan dengan pihak-pihak yang berkaitan lah. Selalunya ICU ni jadi, kita kata kita jadi troubleshoot. Kita troubleshoot benda tu. Ada masalah, kami sampai. Ya. So jaga-jaga ICU memang sentiasa tengok. So maknanya ICU sentiasa memantau. Tu dia kata-kata daripada bahagian pemantauan pembangunan. Okey Puan, kita ni bila bersembang macam ni, saya rasa macam kita banyak fokus kepada pembangunan infrastruktur. Kita kata pasal pembangunan secara fizikal lah. Sebenarnya kalau saya sebagai rakyat sekalipun, sebenarnya saya pun nampak benda tu yang saya nak tengok. Saya tak fikir sangat pasal benda-benda lain yang saya patut dapat. Low hanging fruit ni sendiri fokus kepada pembangunan fizikal ataupun ada selain daripada tu, program ke? Ada. Dalaman ke? Jadi kebanyakannya adalah fizikal lah. Okey. Dan kebanyakannya tu maksud saya melebihi 55% adalah projek yang bersifat one line item. So walaupun tadi saya kata 382 projek butiran lah yang dalam sistem My Project ni yang kita isytiharkan sebagai Cakna Madani yang kita akan tagging dalam sistem pemantauan kita tu. Tetapi dia punya kita kata bila kita bincang dengan kementerian, kita ada sesi libat urus tu, dia ada anak-anak dia. Jadi anak-anak tu dia membawa sehingga ke 24,000 lebih projek. 24,000 projek. So katalah macam contoh saya bagi kalau kata saya bagi fizikal dulu macam fizikal ni adalah baik pulih rumah. Okay. So baik pulih rumah butiran dia dalam My Project tu dia cuma kata program baik pulih rumah. Baik pulih rumah ni quarters ke? Tak, baik pulih rumah rakyat yang B40 yang di bawah IKASih. Okey. Jadi butiran dia itu je. Tapi sebenarnya peruntukan tu adalah untuk seluruh negara dan bukanlah satu. Maksud dia banyak rumah yang akan dia baiki berdasarkan kriteria itulah. Okey, itu yang fizikal lah. Jadi kita ada juga macam dana untuk modal insan. Jadi akan bagi hantar peserta untuk pergi tingkatkan kemahiran. Jadi yang itu pun ada di bawah Cakna Madani di bawah lah. Cakna Madani. Sebenarnya itu lebih mudah nak dilaksanakan sebab you bagi pergi hantar latihan. Macam tu. Jadi tugas ICU ni berat juga sebenarnya, bukan hanya nak melaporkan pembangunan fizikal tu tadi, program-program yang ni pun perlu dilaporkan jugalah. Betul. Okay. Cuma bukan ICU saja, kementerian sendiri kena lapor di dalam forum dia lah. Dia ada mesyuarat jawatankuasa tindakan kementerian. Jadi setiap bulan pun kena lapor tentang low hanging fruit dan Cakna Madani ni. Sebenarnya intipati kita sembang hari ni, saya rasa gist yang paling kuat tadi bila Puan cakap ada baik pulih rumah peserta IKASih tu sebenarnya. Sebab bila kita di ICU JPM, saya rasa itu yang lebih relate. Bagaimana? Lepas ni kita nak rehat seketika Puan. Kita jumpa lagi. Sedia lagi dengan soalan-soalan saya. Mungkin lepas ni lagi panas. Lepas ni kita nak gali lagi Puan. Kita tengok apa. Sebenarnya sebab kami di ICU JPM adakan podcast ni supaya anda semua dapat tahu tentang kewujudan kami. Saya tahu ramai dah tahu. Tapi nak tahu juga sebenarnya apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan. Kita rehat seketika. Kita jumpa lagi dalam podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Ada lagu Kita minum dulu Puan. Okey, baik. Panas. Rehat dulu.
and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Alright, jumpa lagi dalam secara langsung podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Kita masih lagi bersama dengan Puan Mariza. Puan, kopi sedap? Alhamdulillah, sedap. Nak kena tahu tu mana, siapa yang bancuh tu penting. Siapa yang bancuh tu yang penting tu. Sebenarnya dia duduk dalam cawan Sentuhan Rakyat ni yang lagi best tu. Okay. Mana nak dapatkan cawan ni? Nanti kita cerita dalam episod lain pula. Ni Puan, low hanging fruit, Cak Namadani. Okay. Saya rasa ringkasnya kita kalau nak bawa tu, takkanlah kita nak cerita pasal low hanging fruit Cak Namadani. Kefahamannya kalau kita cakap pasal Cak Namadani je boleh? Dia membawa samalah dua-dua sekali, tapi short form dia. Short form dia Okay, Cak Namadani. Cak Namadani kan. Okay. Okey Puan, bila Puan cerita pasal ICU-JPM, secara khususnya peranan ICU-JPM tadi bertindak dari segi memantau dan juga pelaporan. Apa mekanisme yang kita gunakan untuk memantau dan juga menyediakan laporan tu? Okey, baik. Sebenarnya ada jawatankuasa untuk jawatankuasa pelaksana lah yang memandu pelaksanaan program-projek low hanging fruit Cak Namadani ni. Okey. Dan TOR pun dah ada sebenarnya, terma rujukan untuk low hanging fruit Cak Namadani ni disediakan oleh Kementerian Ekonomi. Okey, tetapi untuk jawatankuasa tu yang mana ICU adalah ahli juga, okey, dipengerusikan oleh Kementerian Kewangan. Okey. Kemudian ahli-ahli dia ada KE tadi, Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi ni dari segi dia memudah cara notis perubahan ataupun nak melulus, nak ubah projek. Okey, kemudian ICU. Okey, kat sini peranan ICU adalah untuk melaporkan kepada jawatankuasa ni prestasi pelaksanaan program projek Cak Namadani ni. Kemudian adalah yang jabatan teknikal yang melaksanakan, dan ahli dia juga adalah termasuk Kementerian Pemilik lah. Okey, disebabkan MOF adalah pengerusi dia,
Okey, dia ada dua bahagian penting lah di dalam jawatankuasa ni. Yang pertama adalah bahagian perolehan kerajaan untuk bagi khidmat nasihat tentang perolehan, dan juga pejabat belanjawan negara adalah urus dia kepada jawatankuasa ni. So ICU kita diminta untuk melaporkan. Disebabkan tu bila pada awal-awal pada Januari lagi Kementerian Kewangan dah sebut pasal Cakna Madani ni, maka bulan 2 bulan 3 kita ada panggil kementerian, kita buat sesi libat urus satu-satu. So, dengan sesi libat urus tu lah kita dapat 382 projek yang butiran dalam My Project tu yang kita klasifikasikan sebagai projek ataupun program Cakna Madani untuk senang kita nak pantau. Bila puan cerita tadi, saya faham pasal Cakna Madani ni, segala projek-projek bersifat berimpak tinggi pada rakyat ni akan perlu dilaksanakan dalam tempoh 1 tahun. Betul. Maknanya berjaya ataupun boleh saya kata tidak? Kena berjaya. Kena berjaya, okey. Okey. Dalam tempoh 1 tahun ni lah yang ICU perlu pantau dan juga laporkan. Tapi saya rasa bila kita buat pemantauan, kita dah dapat kenal pasti sebenarnya sama ada contoh program ni kita dah tahu satu tempoh. Maknanya kalau nak buat macam ni, ini tempohnya. Kalau ianya bermula lambat, di situlah ICU JPM perlu bertindak untuk menegur ataupun membantu ataupun menyelesaikan masalah. Betul. Faham saya? Kita akan bawa kepada jawatankuasa tu dan jawatankuasa tu mungkin akan bagi pandangan lah. Kan kat situ kan dah ada bahagian perolehan. Kalau isu dia perolehan. Kemudian kalau isu dia nak mohon perubahan, jadi ada KE. Ataupun isu dia adalah mungkin JKR pelaksana tu. Pun ada dekat dalam jawatankuasa tu. Itulah faham. yang penting dia. Faham. Saya setakat ni saya jelas lah tentang peranan ICU JPM tu. Kalau kita dah pergi pada konteks yang besar sedikit sebenarnya. Mempercepatkan. Kenapa sekarang? Sebelum ni lambat ke macam mana? Okey. Sebelum ni ada. RMK ni dah ke berapa? Ke-13 kan? 13. Okey. Cuma dari segi mempercepat ni disebabkan aspirasi daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendirilah. Okey. Dia Yang Amat Berhormat tak kita kata apa? Mahukan supaya rakyat tu dapat menikmati projek tu. Kita selalu bincang yang gagah, yang besar-besar, tetapi yang dekat di hati rakyat adalah yang dekat dengan di sekeliling lah kan, hidup tu. Jadi disebabkan itu, daripada banyak-banyak projek RMK ni, ada kategori yang kerajaan nampak boleh siap segera, kenapa nak lambat-lambatkan. Dan Kementerian Kewangan pun dah bantu untuk bagi mudah proses perolehan dia. Jadi kenapa manfaat ni rakyat akan lambat terima. Okey. Jadi disebabkan itu kita wujudkan satu gerakan lah supaya projek yang memang boleh dipercepatkan, cepatkan. Dan rakyat cepat dapat manfaat dia. Mungkin dia di satu sudut sebenarnya kita nak boleh kalau saya, ini pendapat saya lah. Boleh kalau kita nak kata untuk menangkis stigma di mana projek-projek kerajaan ni lebih bersifat birokrasi. Maksudnya nak buat ni banyak urusan dan sebagainya, kena tunggu itu kelulusan. Boleh kalau saya kata macam tu. Betul. Tetapi selalunya yang lambat-lambat ni selalunya dia melibatkan yang kos yang besar-besar. Jadi yang kos yang kecil-kecil ni yang PM kata tak sepatutnya tak ada isu. Sepatutnya memang boleh disiapkan dengan cepat supaya rakyat cepat dapat manfaat tu. Itulah yang dimaksudkan dengan projek kecil berimpak tinggi. Kemudian metaforanya low hanging fruits. Okey, jelas dah nampak dah. Nak tunggu nak petik. Tinggal nak petik dia kan. Dulu nak petik kena isi borang lah, kena jumpa pagar. Tak tuan rumah lah apalah. Okey Puan, setakat ni kita dah sembang-sembang tu, saya rasa hampir dah jelas lah sebenarnya. Kalau saya letak diri saya sebagai penonton, saya rasa dengan apa yang kita sembah hari ni, saya rasa jelas. Dan kemudian saya nak nampak lah tentang peranan ICU JPM tu sendiri. Sebab sentuhan rakyat ni of course kita nak cerita pasal ICU JPM tu, tentang peranan dan juga sebagainya. Mungkin lepas ni sebenarnya untuk segmen yang terakhir nanti, kita nak tanya tentang cabaran dan juga harapan. Kalau ada, saya rasa mesti ada. Betul tak? Mesti ada. Tapi yang tu kita reserve dulu. Mungkin ada apa tak yang Puan nak tambah lagi berkenaan dengan, sebelum kita pergi pada cabaran dan juga harapan,
Mungkin ada apa lagi yang Puan nak tambah tentang apa yang kita dah sembangkan daripada awal sehingga sekarang ni tadi? Okey. Dia sebenarnya macam saya maklumkan tadilah, kebanyakan projek tu dia bersifat one line item. One line item tu One macam line mana? item tu maksud dia, itulah dia dalam kita punya sistem pemantauan projek ni, My Project nama dia. Dia cuma letak macam kata baik pulih klinik daif. Okey. Contoh. Jadi sebenarnya dia tidak ada kata berapa buah, tapi banyak. Tapi maksud one line item tu perkaranya tu nampak macam perihal sedikit. dia cuma satu, Perihalnya tapi cuma sebenarnya satu. banyak. Faham. Jadi yang agak mencabar tu adalah dari segi one line item inilah yang kita mengharapkan kerjasama daripada kementerian lah untuk bagi kita maklumat tu, sebab ada setengah maklumat tu tak boleh dapat daripada dalam sistem. Faham. Betul lah, bila one line item tu contohnya macam Puan bagi contoh tadi, membaik pulih Klinik daif. Klinik daif tu apa benda semua. Tapi yang mana? Dekat mana? Negeri mana? Betul tak? Ya. Mungkin ada yang rasa macam ni bukan kita, so kita tak perlu laporkan. Betul ke fahaman saya macam tu? Ya, tapi sebenarnya benda tu dia perlu diisi di dalam sistem. Itu yang kita minta bantuan tu. Yang tu. Bantuan daripada Kementerian Pemilik. Kementerian Pemilik. Faham. Okey Puan, untuk yang terakhir ni kita nak berehat seketika. Kopi pun masih panas lagi. Kita minum sikit. Lepas tu kita kata boleh buat one shot one sip lah. Baik. Sebab lepas ni kita nak tahu pasal cabaran dan juga harapan. Okey. Untuk segmen terakhir nanti kita nak dengarkan berkenaan dengan cabaran dan harapan. Kita berehat dulu, kita dengarkan lagu. Bagilah peluang kami untuk minum sekejap. Haus. Lama sangat memang. Kita jumpa lagi lepas ni. Okey Puan, jom. Alright, podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Untuk episod kali ni saya rasa saya sangat yang ceria lah sebenarnya. Tempat tetamu kita pun ceria. Sama lah juga macam sebelum-sebelum ni. Cuma walaupun perbincangan kita hari ni Puan Mariza, perbincangan tu saya rasa berat sebenarnya. Tapi mungkin sebab kita bersembang macam ni, santai, ada kopi pula kan, semua kan. Okey Puan, saya rasa Puan dah cerita dah secara keseluruhan berkenaan dengan Low Hanging Fruit Chana Madani. Saya letak diri saya sebagai audience, saya letak diri saya sebagai penonton. Saya faham. Okey. Alhamdulillah. Okay. Cabaran dan juga harapan. Okey. Jadi apa-apa pun yang kita buat memang akan ada cabaran lah. Betul. Jadi untuk ICU selaku pemantau bagi program projek Low Hanging Fruit Chana Madani ni, memang cabaran utama kita adalah untuk mendapatkan data tu sebenarnya. Kita memang ada sistem My Project, tetapi ada data-data lain yang perlu kementerian beri kepada kita. Itu yang kita akan ada dari semasa ke semasa, minta daripada kementerian sekian-sekian maklumat. Sebab maklumat tu bila kita dapat, kita nak maklumkan balik kepada rakyat supaya bukan saja kita yang kerajaan ni cakna, supaya rakyat pun cakna. Okey. Jadi walaupun ICU ni memantau, kita juga mengharapkan supaya rakyat jadi kita punya mata dan telinga juga.
untuk beritahu kita prestasi okey. pelaksanaan projek yang Cak Nah Madani ni. Mungkin dekat kawasan dia tengok dah lama dah jalan tu memang ni, dan mungkin ada butiran dia, mungkin boleh dia rujuk kepada mana-mana jabatan kerajaan di negeri kan. Okey. Kenapa tak laksana lagi ke apa? Jadi boleh untuk maklumkan juga. Maknanya rakyat pun main peranan jugalah. Boleh Cak Nah. mainkan Sebab sebelum peranan. ni kita punya perbincangan, kita cerita pasal Cak Nah ni, mungkin hanya ada satu hala. Saya nampak di peringkat kerajaan saja kepada rakyat. Rupanya rakyat pun perlu Cak Nah. Betul. Maknanya mereka pun boleh melaporkan kalau dia orang nampak sesuatu tu kata jalan tapi berapa lama dah. Tak siap-siap lagi. Tak siap-siap lagi. Maknanya itu kita nak tahu. Itu kita memang sangat-sangat mengharapkanlah maklumat tu. Terus pada ISU-JPM ke ataupun betul, kepada ISU negeri lah kalau kata ISU ni. negeri. Maknanya maklumat tu ISU-JPM lah yang perlu. Betul. Okey. Boleh juga kepada Kementerian Pemilik pun. Boleh juga. Siapa yang dia jumpa lah. Macam tu. Tak semestinya low hanging fruit tadi tu rakyat je nak makan lah. Kena kena pantau juga. Okey Puan, harapan. Okey. Macam saya kata tadi, tadi kita minta tolong daripada rakyat. Betul. Okey, tapi daripada kementerian sendiri. Untuk kementerian bekerjasama dengan ICU untuk memberi kita maklumat yang kita perlukan dan juga mengemaskinilah dalam sistem My Project tu supaya bila kita buat pelaporan, kita tidak melaporkan benda yang salah lah. Jadi yang kat situ penting. So kementerian kena pastikan supaya program di bawah Cak Nah Madani ni dilaksanakan mengikut jadual dia, kemudian dapat disiapkan. Kalau boleh siap segera tu lebih baik lah. Tapi kita punya time frame tu memang kita nak tahun 2026 siap. 382 butiran projek ini yang sebenarnya kalau dikecilkan lagi tu adalah hampir 25,000 projek. 25,000 yang memberi manfaat. Bayangkan. ISU-JPM ni kena push lah, kena kejar Ya, orang lah ni betul. untuk sediakan data atau apa semua. Takutlah dia orang dengan ISU-JPM ni sebenarnya. Kita macam konon-konon polis pembangunan tetapi polis tidaklah. pembangunan. Kita sebenarnya nak membantu. Kita nak bantu. macam tu. Data tu kita perlukan supaya kita dapat bantu dan permudahkan urusan ni tadi. So terima kasih Puan sebab sudi bersama dengan podcast Untuk Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Di mata saya Puan memang mahir dengan apa yang Puan tahu. Maaf kalau saya bertanya soalan-soalan yang tak sepatutnya ke ataupun cuba terkeluar sedikit, sebab saya pun sebagai moderator podcast ni Puan perlu ada cari sesuatu yang menarik supaya rakyat nak dengar. Terima kasih sekali lagi sebab sudi bersama dengan kami dalam podcast Suara Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Mungkin di episod-episod lain mungkin ada benda lagi kita boleh cerita Puan. InsyaAllah. Terima kasih sebab datang. Terima kasih sebab membawa vibe sehingga saya seceria ini. Terima kasih juga jemput. Okey. Alright, kita jumpa lagi Puan. Okey, untuk episod kali ini sampai di situ sahaja. Boleh komen, boleh share. Kalau ada sebarang pertanyaan, insya-Allah kami akan jawab. Kita jumpa lagi dalam episod-episod yang lain. Kalau tak bersama dengan saya pun, bersama dengan moderator lagi satu. Wait you now. Yang ni dah tua dah. Kita cari yang muda-muda sikit, yang lawa sikit, okey. Kita jumpa lagi dalam Sentuhan Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Assalamualaikum.